Lelaki itu mencebik beberapa kali, hilang kesedaran serta-merta. Sejurus selepas itu, beberapa adegan ngeri terus berkelip di hadapan mata saya. Dia secara beransur-ansur tidak dapat menyokongnya, memuntahkannya serta-merta. Keadaan pelik itu membuatkan dia sedar bahawa tidak sesuai untuk tinggal lama di sini. Ketika saya hendak pergi, gambar seperti ini masih berkelip di depan mata, tetapi dia masih memaksa diri untuk memandu kereta itu kembali. Tunggu sampai rumah. Tanpa diduga, masalah itu menjadi lebih serius. Dia merasakan bahaya berada di sekelilingnya. Pada masa ini, wanita yang tidak dikenali itu menemui teman lelakinya, tetapi baru sahaja dia hendak mengangkatnya, pihak yang satu lagi tiba-tiba mengambil gunting dan melancap. Hanya kerana dia melihat teman wanitanya sebagai orang lain. Dalam keadaan panik, lelaki itu mengangkat gunting dan melambainya dengan liar. Dia tidak tahu bahawa dia benar-benar menghantar wanita itu pergi di tempat kejadian. Tunggu sehingga lelaki itu bangun. Semuanya tidak dapat dipulihkan. Dia segera menyedari bahawa ini pasti salah doktor. Jadi saya bergegas ke klinik dengan tergesa-gesa. Pada masa yang sama, jerit doktor itu selepas menghukum lelaki itu. Seronok dengan respon wanita itu, tetapi dia pengsan akibat tumbukan seorang lelaki. Apabila dia bangun, lelaki itu sudah tahu rahsia orang lain. Mula membuat titisan mata anda sendiri. Doktor itu menggeletar ketakutan, cepat-cepat memohon belas ihsan daripada pihak lain. Tetapi lelaki itu marah. Dia tiba-tiba mengambil jarum dan menangis, menusuk ke dalam bola mata doktor. Kesan ubat akan berkuat kuasa tidak lama lagi. Adegan yang menakutkan membuatkan doktor berasa tersiksa. Apabila lelaki melepaskan diri, dia segera mengangkat pensilnya dan menjenguk matanya. Barulah skrin berhenti. Tetapi tepat ketika dia perlahan-lahan memanjat keluar, wanita mati itu menghampiri. Doktor yang ketakutan itu menjadi tenang di tempat kejadian. Selepas menonton video ini, saya faham satu kebenaran. Anda mesti pergi ke institusi perubatan profesional untuk rawatan perubatan.